Saya kalau pergi bercuti ke mana, mesti akan bawa basikal lipat bersama. Ini yang bestnya basikal lipat. Senang nak bawa masa kereta. 2 biji pun lepas. Sebelum bergerak, jangan lupa pastikan baki dalam Touch 'n Go anda mencukupi. Sekarang nanti dah tiba Plaza Tol, baki tak cukup, dan nak kena keluar kereta pergi top up. Yang kereta-kereta kat belakang beratur, jadi jam. Itu yang tak best tu. Tapi untuk anda yang menggunakan My RFID, ini saya nak share kepada anda. Tahukah anda boleh melalui lorong My RFID di Plaza Tol walaupun baki akaun Touch 'n Go e-wallet anda terkurang? SOS Balance ada jawapannya. SOS Balance merupakan perkhidmatan tambahan disediakan kepada pengguna yang mempunyai akaun Touch 'n Go e-wallet. Pengguna yang tidak mempunyai baki mencukupi membuat bayaran ketika melalui Plaza Tol diberikan akses laluan sementara. Perkhidmatan tambahan ini sangat memudahkan pengguna dan anda perlu menambah semula nilai Touch 'n Go e-wallet atau menyelesaikan baki tertunggak tanpa sebarang cas tambahan dalam tempoh 24 jam. Tetapi sebelum tu, semak dulu kelayakan anda. Layak atau tidak? Pengguna dipilih berdasarkan kerap menambah nilai e-wallet dan aktif menggunakan Touch 'n Go e-wallet sebagai transaksi. Jadi tunggu apa lagi? Semak dashboard Touch 'n Go e-wallet anda. Klik SOS Balance. Pastikan ada ikon ready to use dipaparkan. Barulah lalu ya guys. Gerak lo, Papa Roger.